Tu nampak tu tuan-tuan. 2 ekor anjing yang berusia saya pun tak pasti lah. Saya ambil ni sekitar 2 bulan kot saya pera. Saya tak tahan betul dengan serangan ni lah, musuh tanaman ni. Saya ada jambu, lepas tu ada buah naga, tak dapat makan dah lama dah. Jadi lepas tu pokok-pokok yang kecil ni memang kena patah saya. Tengok ni kan pokok kayu ni, yang saya duduk yang putih ni. Okey, bahagian atas ni jangan sampai kena. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, perkongsian ringkas daripada saya mungkin. Okey, saya masuk ke kebun untuk semburan folia ataupun semburan kalsium boron dan juga folia buah untuk saya punya pokok durian. Okey, tapi seperti konten-konten yang sebelum ni yang saya tunjukkan, saya paparkan, ada 3 konten tentang kebun saya ni, kawasan saya ni masih menerima hujan yang sangat tinggi, dan sekarang ni pun guruh petir yang sangat kuat, dan saya jangkakan ni kalau tengok keadaan awan, okey, memang sangat gelap dan guruh pun sangat kuat. Saya harap hujan taklah lebat, biarlah dia membasah bumi ataupun membasahkan bunga-bunga durian saya ni. Jangan terlampau lebat lah, saya harap begitulah. Terlanjur saya masuk ni, jom kita tengok pokok saya. Saya ada buat semburan folia tadi. Saya ada masukkan sedikit humid dan juga folia buah lah. Okey, jom kita tengok macam mana pokok durian, bunga durian saya sekarang. Perkongsian ringkas untuk malam ni. Guruh berdentum-dentum, saya harap dah turun dah. Okey tuan-tuan, dah turun. Hujan dah turun. Okey, jom. Okey, tuan-tuan, keadaan pokok durian saya atau bunga saya, alhamdulillah, dia dalam keadaan yang nampak sihat. Cuma mungkin dia dalam masa 10 hari lagi dia akan jadi besar ibu tangan macam ni. Lepas tu dalam masa 10 hari lagi selepas itu InsyaAllah dia akan kembang lah. Dan saya jangkakan dia kembang ni dalam penghujung Ramadan. Jadi itulah, oleh kerana pokok kecil ni ataupun pokok-pokok yang rendah ni dia kurang pollination yang secara alami, contohnya daripada kelawar untuk malam. Jadi saya terpaksa masuk ke kebun agak awal pada penghujung Ramadan nanti. InsyaAllah semoga dia berkembang sihat lah. Tadi saya ada sembuh folia, dan yang paling kesilapan saya sembuh folia tu saya tak letak, tengok dia tak meliputi semua. Saya tak letak ejaban, saya tak letak pelekat, saya terlupa. Jadi tak apalah, dia dah kena dah. Dia dah kena tu pun dah kira okey lah. Dah kena. Ada tempat yang saya sembuh tak kena lah tadi.
Oh ni dahan ni tak kena. Dahan atas kena. Dahan ni kena sikit-sikit. Ini mungkin tak kena. Ya, alhamdulillah. Selepas saya buat semburan kalsium boron kali kedua, selepas dia berguguran hari tu, jadi alhamdulillah tak ada dah dia gugur yang ekstrim ataupun gugur dengan banyak. Ni duri hitam alhamdulillah. Hari tu kan dia buat dia gugur. Ada yang sedikit kering tuan-tuan. Nak kata kering, kini kalau macam ni mungkin ada serangan serangga. Sebab apa nak kata tak cukup baik, saya rasa. Dengarlah tu, buruh berdentum-dentum. Jadi saya tak boleh lama dah ni. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan pokok yang saya letak plastik. Alhamdulillah duri hitam. Jom kita tengok pokok yang saya letak plastik. Kalau kita dah letak plastik ni, kita senang nak tengok dia. Duri hitam. Masa dia mula-mula kecil tu saya tak berapa nampak je. Saya nampak macam ada satu dahan, dua dahan je. Tapi bila dah kembang ni banyak apanya. Okey, ni air hujan. Malam hujan lebat. Hari ni pun bakal juga ni hujan lebat. Okey, ni duri hitam. InsyaAllah semoga ada yang lekat. Sebab apa batang dia seorang nambah. Memang betul-betul sihat. Pokok saya ni belum lagi menghampiri 6 tahun. Dan kalau tengok kat sini tuan-tuan, 29/1 dia betul-betul keluar. Saya labelkan kat sini, dia betul-betul keluar bunga mata kaki cicak. Kaki cicak yang baru nak keluar tu kan, saya terus label. Dan pokok ni pokok yang pertama, ada kedua, ketiga. Dan pokok ni yang mula-mula saya nampak. Jadi saya label mana tadi? Saya label kat sini 29/1 dia mula keluar. Okey, sekarang ni di waktu saya merakam 27, makna dah 28 hari. 28 hari dah beginilah keadaan bunga dia. Menghampiri kepada 30 hari. Dan saya jangkakan mungkin yang besar-besar ni mungkin dalam masa 10 hari dia akan kembang, ataupun 20 hari. Saya kan tak ingat dia punya fasa dia. Saya nak tengok bawah ni ada tak berguguran lagi. Tengok. Ada. Nampak. Nampak banyak lagi berguguran So ni ni salah satu kesan hujan yang agak tinggi lah pada saya lah. Saya rasa ni kesan hujan yang tinggi. Dan dengar guruh yang berdentum-dentum tu, saya tak tahulah selebat mana tu dia akan turun. Saya dah dengar dah, yang dia dari jauh tu dah dengar dah, dia akan menghala ke sini lah tu. Yang ini saya tak buat. Yang ini nampak mungkin apa tuan-tuan, tanda dia mempunyai tekanan nitrogen yang tinggi. Dia keluar tu sekali dengan tunas air. So macam ni lah, sepatutnya dia jadi bunga ni tuan-tuan. Tapi apabila dia dapat nitrogen yang tinggi, hujan yang tinggi, bunga tu dia akan mati. Dia akan membesarkan pucuk-pucuk ni. Contohnya ni kan, ni mana tak nampak pula dah. Okey, ni kalau dapat nitrogen dia akan keluar daun ni. Macam ni lah. So daun-daun ni, bunga-bunga ni kan dia akan gugur lah. Sebab apa? Sekarang ni tunas air tu dia masih berpucuk lagi. Kalau dia stop berpucuk, nitrogen dia punya khasiat dia tu,
dia tidak akan pergi ke pucuk ni lah. Sekarang ni pucuk ni dia tengah memanjang lagi. Jadi kalau macam ni dah toge lah. Nampak ni tinggal sikit-sikit kan. Ni pokok ni hari tu saya nak masukkan plastik, tapi tengok kanopi dia tu kan. Kanopi dia betul-betul lebar. Jadi plastik saya tu tak banyak. Jadi saya tak masukkan. Lepas tu tak lebar. Nampak ni sebenarnya nampak ujung ni dia asal dia bunga tu kan. Tapi disebabkan oleh nitrogen tu tinggi, dia seperti yang beritahu, saya beritahu sebelum ni, daripada fasa reproduktif tu dia beralih semula kepada fasa vegetatif, fasa pembesaran, dan dia akan mula tumbuh pucuk. Tapi nampak dia akan nak ada tu pucuk. So kita dah nampak dah daun-daun sini tunas-tunas air. Ni tunas-tunas air. Dan juga saya tak nak buang daun di ni. Supaya daun-daun ni pucuk yang berkembang tu, dia dapat memberikan makanan kepada pokok ni lah. Pokok ni kalau tengok dia memang betul-betul subur. Tengok dahan atas tu. Lepas saya buat top pruning, dahan atas tu jauh lebih besar daripada dahan bawah ni. Dekat besar paha saya, dekat besar betis saya ni, besar lagi daripada betis saya. Jadi dia memang dia subur. Memang pokok ni sedikit subur. Jadi biar daun-daun ni menjadi makanan kepada pokok ni. Dan saya nak tengok, saya beruji kaji sama ada pokok ni mampu lekat ataupun tidak. Jadi selepas ni saya mungkin dapatkan pasti SOP macam mana nak mengatasi sekiranya perkara ni terjadi. Jadi ada 3 pokok yang berpucuk macam ni. Ketiga-tiganya adalah Musang King. Ni Musang King juga. Ada juga pucuk tapi tak teruk macam yang tadi lah. Dia tak teruk macam yang tadi. Alhamdulillah lah, bunga sedikit meriah. Waktu guruh ni tuan-tuan, saya tak tahulah selepas mana hujan ni nanti. Nampak kalau tengok yang ada pucuk ni kan, dia punya bunga ni agak besar berbanding tempat yang tak ada pucuk. Macam ni. Ni betul-betul banyak ni. Saya sepatutnya buang ni tuan-tuan, ujung ni, dan tak ada masa saya nak buang. Sebab apa? Sampai ujung ni saya tengok pokok ni, tengok tu betul-betul meriah betul. Jadi nanti tuan-tuan, kalau di situ ada buah, jadi makanan daripada daun tu dia akan pergi kat situ je, dia tak akan sampai ke pangkai tu. Jadi yang bawah pangkai ni akan kecil, sepatutnya yang besar kat sini kan. Jadi kita akan pilih dekat dahan-dahan ni. Dan ujung ni sepatutnya saya buang. Ujung ni sepatutnya saya buang awal lagi. Tapi itulah, tak ada masa. Tambah pula bulan puasa ni kan. Okey tuan-tuan, saya stop kat sini dulu. Okey, sebab apa? Guruh yang betul-betul kuat ni di ginilah, seperti konten-konten yang saya beritahu sebelum ni, hampir seminggu dia hujan yang lebat. Jadi ni dia nak hujan lagi. Tak tahulah. Saya harap dengan SOP yang saya dah lakukan, kalsium boron yang tanpa nitrogen saya dah sembuh. Kita tengok nanti keadaan bunga ni, saya akan update kepada tuan-tuan. Okey, terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, saya akan cuba untuk memaparkan apa yang berlaku dalam kebun saya ni dan apa yang saya buat. Mungkin boleh menjadi panduan kepada tuan-tuan. Tak bermakna apa yang saya buat ni betul. Okey, jadi mungkin boleh menjadi pengajaran ataupun pendedahan kepada tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hujan lebat. Habis semburan saya tadi. Tak ada rezeki.